Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ariana Dan saya Damia, kru Studio Warta di Klebang. Selamat datang ke Studio Wartawan Muda Sekolah Kebangsaan Kuala Musa. Tempat berita jadi seronok dan informasi jadi menarik. betul tu. Kalau berita biasa, buat orang mengantuk. Berita kami buat orang segar macam lepas minum ais batu lepas larian 3 kilometer. Hari ini kita akan bawakan satu topik yang penuh semangat, peluh dan tenaga yang luar biasa. Ya, bukan rancangan masakan atau rancangan kartun. Kejohanan merentas desa sekolah. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple. Program ini bukan sekadar larian, tapi satu platform untuk membina disiplin, semangat kesukanan dan daya tahan mental murid. Dan yang paling penting, boleh makan lemak free-free. Hari ini kita akan menemu bual dan terlibat secara langsung dalam menjayakan kejohanan ini. Hai kawan-kawan, selamat datang ke Kejohanan Merentas Desa ini. Hari ini kita akan berlari dan bersukan bersama-sama. Mari kita saksikan kejohanan Merentas Desa di SK Klebang Besar. Jom kita tengok interview. Hai, nama awak siapa? Nama saya Muhammad Zikri. Oh, ni awak dapat tadi ke waktu Merentas Desa? Kan dah cakap jangan tanya benda ni. Ni tadi saya johan tahap 1 dan tahap 2. Oh, awak ada rutin awak ke untuk lari ni? Ada setiap pagi makan telur dan latihan setiap pagi. Oh, cikgu latih awak ke awak latih sendiri? Cikgu Fitri yang latih saya dengan kumpulan. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Kak. Salam, Nama Kak siapa? saya Zara. Dari kelas? Okey, Boleh tak saya tanya beberapa soalan? boleh? Seronok tak lari hari ini? Seronok sangat. Kenapa? Sebab saya dapat nombor 1. Lajunya Kak lari. Terima kasih. Mana ada besi-besi je. Biasa-biasa je. Tapi saya rasa laju tu. Penat tak akak hari ni? Penat Kenapa akak terus berlari walaupun penat? sebab saya nak dapatkan nombor 1. Oh, tanya kau. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Pada hari ini saya bersama Cikgu Rosnani. Cikgu Rosnani, boleh tak saya bertanya beberapa soalan kepada Cikgu Rosnani? Boleh. Pertama, apa kebaikan untuk merentas desa kepada murid? Merentas desa ni merupakan satu aktiviti tahunan yang diadakan di setiap sekolah dan ia sangat berfaedah kepada murid kerana kita dapat pertamanya mengeratkan silaturahim antara komitmen guru, antara guru dan antara murid dengan guru. Seterusnya merentas desa ni boleh mencerdaskan kita punya minda. Bila badan sihat, otak cerdas, maka bersemangatlah kita nak belajar. Okey, faham. Soalan kedua, apa yang Cikgu paling bangga pada hari ini? Oh, hari ini pertamanya saya sangat bangga kerana persiapan untuk merentas desa ini telah ada kerjasamalah antara semua guru, sangat menarik dan murid-murid pun nampaknya seronok untuk datang ke sekolah hari ini untuk menyertai aktiviti merentas desa. Jadi, peratus kehadiran saya meningkat. Okey, faham Cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna dan memberi inspirasi. Jelaslah bahawa kejohanan ini bukan sekadar larian tetapi satu perjalanan membina sahsiah dan semangat juang murid. Kami dari wartawan Warkah di Klebang Sekolah ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat. Dan kepada semua peserta, anda semua juara walaupun sampai garisan penamat dengan lidah terjelir. Sekian dari kami Wartawan Muda. Jumpa lagi dalam siaran akan datang. Bye. Bye.